sekarang ini 78 pelarian telah disahkan sebagai pelarian dalam negara. Ini pelarian telah disahkan. Bermakna selepas ini apabila mereka dah disahkan, mereka ada dokumen tuan-tuan. Mereka boleh bekerja secara sah dalam negara. Bila mereka boleh bekerja secara sah dalam negara, mereka akan tinggal dan sewa di dalam negara kita tuan-tuan. Selepas ini mereka akan mohon untuk dapatkan lesen kenderaan. Mereka akan mohon untuk buka perniagaan. Mereka akan mohon untuk berkahwin dengan rakyat Malaysia. Macam-macam lagi mereka akan buat dalam negara kita setelah dokumen mereka ini disahkan sebagai pelarian dalam negara kita. Ini Saifuddin Nasution menjadi liability kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Program DPP. Apa itu DPP? Dokumen Pendaftaran Pelarian. Sebelum ini, semua pelarian-pelarian diberikan kad UNHCR dan kerajaan tidak mengiktiraf kad UNHCR. Untuk Saifuddin nak kumpulkan data, kononnya KDN nak kumpulkan data, beliau lancarkan satu program yang dipanggil DPP, Dokumen Pendaftaran Pelarian. Mereka bermula di kem-kem tahanan. Penceroboh-penceroboh tak guna ini tuan-tuan. Penceroboh ekonomi ini. Ceroboh negara masuk, ceroboh sempadan negara ditangkap, diletakkan di kem tahanan. Kem mana yang dibuat dulu tuan-tuan? Kem di Bidur, Perak. Di situ mula dibuat pendaftaran. Dokumen pendaftaran pelarian dibuat di situ. Dan 78 pelarian penceroboh Rohingya ini ceroboh dalam negara kita dan mereka memegang kad UNHCR. Mereka ditangkap atas apa kesalahan melibatkan dokumen kita tak tahu. Mereka ditempatkan di kem tahanan Bidur, Perak. 78 orang ini telah dibuat pemutihan oleh Menteri Dalam Negeri dan memberikan mereka ini dokumen pendaftaran pelarian dan mengesahkan mereka sebagai pelarian yang didokumenkan dalam negara. Di antara 78 itu 25 pelarian ini diberikan kebenaran, disahkan untuk boleh bekerja dalam negara kita. Saifuddin Nasution, apa ingat di dalam minda, di dalam pemikiran untuk kita sampaikan kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada anak cucu kita. Muka manusia yang mengesahkan penceroboh dalam negara kita adalah Menteri Dalam Negeri. Siapa Menteri Dalam Negeri? Seorang manusia yang kalah bertanding pilihan raya di Parlimen 014 Kulim, Bandar Baru, Kedah. Rakyat tolak manusia ni. Manusia yang tidak mahu, tidak akan diterima oleh rakyat Malaysia. Rakyat tolak. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil manusia ini, diberinya jawatan senator dan diangkat menjadi menteri. Kemudian diletak pula di Kementerian Dalam Negeri. Manusia yang sama ditolak oleh rakyat, sekarang mendapat jawatan menteri. Manusia inilah yang membuat dokumen pendaftaran pelarian. Manusia inilah ketika menjadi Menteri Dalam Negeri sedang meluluskan 78 penceroboh Rohingya ini diberikan dokumen yang sah dan 25 daripada 78 ini telah ditawarkan peluang pekerjaan. Mereka boleh mula bekerja tuan-tuan.